Itu kata dia Kromok dia tidak sekadar membuat lagu, dia mencipta rasa. Mencipta rasa. Dia bukan senang kita nak membuat sesebuah karya yang daripada tak ada sampai ada sehingga meninggalkan kesan terhadap seseorang. Dan sejujurnya saya cakap pada tuan-tuan semua yang akan tengok video ni, pada malam tu saya dan Hafiz tidaklah menjanjikan persembahan yang baik, tapi kami cuba memberikan yang terbaik supaya korang dapat ingat. Macam saya cakap tadi, kita cuba cerita rasa supaya orang terasa, bukan terasa yang tak baik, tapi terasa yang macam ni dia orang. Pernah tengok dia orang ni main lagu. Kromok dia create melodi tau. Melodi yang boleh terpahat, yang kita boleh ingat. Itu benda tu. Bertahun-tahun orang boleh ingat melodi tu. Dan tak salah saya cakap, elemen yang kuat, identiti Melayu tu tinggi.